Tapi apa yang membezakan dia adalah barang. Lagi satu cara pasang lah. Dia dah pasang, lepas tu kau pakai 3 bulan, 4 bulan, kena pula tentu musim hujan. So bila masuk air, ni soket ni soket lampu. Pasang reflektor. Ni yang baru. Yang lama? Lama macam ni. Oh, sekarang dia tukar. Ni lama. So, Lama tak ada lampu lah. Tak ada. So yang ni reflektor, nampak? Okay. Reflect kan? Sebab tu panggil reflektor. So yang ni reflektor juga, real reflektor. Tapi yang ni dia ada lampu. So brake dia menyala, signal dia nyala, buka lampu malam nyala. Dia menari tak boleh. Kalau boleh menari dia dalam menari. Benda yang kalau kau pasang ni, apa common problem yang kau jumpa? Common problem. Kalau kau tengok rupa dia kadang sama je. Okay, kau tengok sama kan, macam kat pasaran banyak je rupa dia. Tapi apa yang membezakan dia adalah barang. Lagi satu cara pasang lah. Apa yang menyebabkan keburukan dia kan, dia dah pasang, lepas tu kau pakai 3 bulan, 4 bulan, kena pula tentu musim hujan kan. Nak jadikan cerita, benda ni basah ataupun masuk air lah. So bila masuk air, ni soket ni soket lampu. Okay, soket lampu ni dia sensitif sebab dia jalan kembas. So apa yang akan jadi, nanti kat meter kau tengok meriah. Nanti kau tengok kat grup-grup, kat Facebook ke, kat mana-mana TikTok kan, ada orang tanya, saya punya meter kenapa naik meriah macam-macam punya lampu kan. So ini salah satu sebab juga. Ni lah daun air. Oh, iyalah. Ni lah daun air. Ni kat bawah. Kalau ni masuk air, dia short, dia menyebabkan boleh naiknya macam-macam. Salah satu lah.